Bila kita dah berada di bulan Ramadan ni, mesti ada beberapa perkara yang selalu menjadi persoalan bagi kita. Yang pertama contohnya, tarawih. Contohnya kan, tarawih. Ustaz, berapa tarawih nak buat? Contohnya 20 ke 8? Ni antaranya. Dan antara benda lagi yang biasanya kalau Ramadan ni, yang akan jadi persoalan ialah tentang bayaran zakat. Pada ketika inilah soalan-soalan tentang zakat ni banyak. Jadi saya akan bacakan antara soalan-soalan yang saya dapat daripada netizen ataupun orang-orang yang berada di online. Ini soalan seterusnya ialah, betul ke saya perlu minta izin mak ayah saya sekiranya saya nak bayarkan zakat fitrah untuk mereka sekali? Jawapannya ialah tak wajib minta izin, tapi lebih baik minta izin ataupun maklumkan mereka terlebih dahulu supaya mereka tahu. Hukum bayar zakat fitrah untuk ibu dan bapa. Jika anda ingin bayarkan zakat fitrah untuk mak ayah kita, hukumnya harus dan sah dengan syarat niat zakat untuk mereka kena sebutlah ketika buat bayaran. Yang keduanya, mereka belum bayar zakat lagi sendiri. Yang ketiganya, lebih baik kita minta izin dulu, sekurang-kurangnya maklumkan supaya tidak berlaku pertindihan bayar. Tapi kalau berlaku juga pertindihan bayaran, macam mana? Maka bayaran yang kedua tu dikira sebagai sedekah. Yang pertama tu dah kewajipan dah tertunai, yang keduanya menjadi sedekah.